What's up, hello all. Bersama kita di channel Alif Cerita. Alamak, kerana lama tak muncul. Okey, hari ni kita akan muncul dengan unboxing. Unboxing apa? Kita akan membuat unboxing Ultraman Zero Cosmo Rise. Macam sebelum ni ada Ultraman baru yang bernama Ultraman Theo, dan dia ada dua. Satu Ultraman Theo dengan Ultraman Zero. Ultraman Zero Cosmo Rise. Ni Ultraman Cosmos apa? Ultraman Zero Cosmos Rise yang berapa tah? Zero ada banyak alat tekan dia. Okey, sebelum tu tak apalah. Kita akan tumbuh pada yang kita punya ni plan. Hari ni kita akan membuat unboxing Ultraman Zero Cosmo Rise. Jom kita start. Okey, untuk yang nak beli, kalau nak beli Ultraman Zero Cosmo Rise, okey, anda akan dapat macam ni. Cuma aku tak macam ni. Kalau Ultraman Theo berasingan, kalau ingat saya lah. Okey, jom apa-apa kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita start nanyam. Oh ya, alang-alang baru teringat yang ni. Ingat saya yang kalau tengok dalam video yang review, yang ni dia pakai bateri AAA 3 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ni je. Dia nampaknya dia telah bagi yang ni. Yang ni dia punya Ultraman apa? Dia punya board dia, board Ultraman. Ya, okey. Anda boleh nampak ini. Dan yang ni dia bagi yang ni tunjuk dia. Tangan dia tu dia boleh tukar pada 5 form. Form dia utama yang ni lah, Ultraman Zero Cosmo Rise. Itu Ultraman Zero patah yang emas tu. Itu Ultraman Zero Beyond. Itu Ultraman Zero Ultimate Aegis dengan warna merah, saya lupa nama dia. Okey, selain pada box ni, dia bagi yang ni. Jom kita buat unboxing. Jom. Dia. Oh, dia bagi ni. Okey, yang ni plastik, bukan besi. Dan yang ni apa ni? Pergi ke apa? Oh, tak. Yang ni dia bagi. Oh, ni dia punya apa? Buka tangan tu. Nampak macam nak buka Dia macam ni ke? Jom kita test buka tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Muat kepada yang kalau macam saya pun lepas, rasanya yang ni pun ada lebih ni. Kalau hak jenis badan besar semua pakai pun, maaf, yang badan besar pun rasa boleh pakai. Okey, ni kita letak tepi dulu. Duduk sini dulu Terima kasih. Dan yang ni main dia, main hero yang kita pakai. Dia jom kita on. On dia kat sini. Button belakang ni kalau pusing dia belakang. Okey, kalau buka dia kat sini, tempat bateri dia kat sini. Bateri AAA, ingat saya. Ultraman Zero Cosmo Rise dia pakai bateri AAA 3 biji sahaja. Sebab yang ni dia punya backless dia ni plastik biasa tu, rasa tak boleh bateri. Awak komen 4. Okey, hari ni kita akan membuat unboxing je ni. Tak fully sebab apa? Mungkin akan datang ni macam nak buat macam kita akan membuat live atau something. Yang next project yang live. Kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ni button start. Okey. Yang ni kat sini tepi ni button tekan. Ingat saya Zero ini bukan, kalau form Zero saja dia bukan pada 5 saja dekat sini. Kat sini pun ada juga. Okey, tekan ni untuk Luna mode something. Satu ni Zero biasa. Zero biasa semua kan. Ya. Ni kat tengah ni untuk letak dia. Jom kita letak dia macam ni Ayolah, macam salah je. Okey. Oh, macam ni je. Okey, jom kita test.
Tekan ni. Jom. Yang ni dia scan je. Tengok ni. Masuk. Kalau nak kalahkan saya, kena 2000 ton lagi. Jom kita test yang lainnya. Oh. Ya, ni Ultraman yang paling saya suka. Ultraman Zero, Zero Beyond. Yang dalam cerita Ultraman Jet. Kita test yang ni. Oh, white bus. Lepas tu yang ni. Okey. Kita selain daripada itu, kalau nak guna yang ni dia bagi data-data biodata dia. Jom kita guna. Macam saya, kita akan buat Ultraman 3. Yang ni dan dia kata total semua boleh pakai sampai, yang ni dengan kata pakai sampai 6. Jom. Okey, sebab kita tak banyak masa untuk ni, yang selebihnya saya akan munculkan pada review akan datang ataupun live akan datang. Sebelum tu saya akan bagi anda satu combo je. Combo Ultraman Zero. Dia panggil Ultimate Remix untuk yang dia punya ni lah, combo pertama. Ini dia akan macam dia lebih paskan lah saya rasa. Sampai sini saja unboxing Ultraman Zero Cosmorize. Akan sambung review yang akan datang dan combo akan datang pada hari yang lain, minggu hadapan atau something, ataupun tak review, kita buat live. Kita buat live, kita boleh tengok semua sekali. Masa untuk orang tu, kalau salah silap minta maaf, dan ada kekurangan sila komen dan saya akan cuba improve lagi. Kita jumpa di masa hadapan, tempat yang sama mungkin, waktu yang sama tu insyaAllah mungkin juga. Dan review mungkin kita akan review yang ni ataupun belakang ni. Matau, jangan